Kayu di tangan warisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Azri, pengasas seni silat Kapi 997. Okey, hari ini saya nak ceritakan apa dia itu senjata Kapi. Okey, Kapi ni bermaksud kayu dan tepi. Ia satu gabungan senjata daripada kayu dan tepi yang diikatkan tali di ujungnya. Senjata Kapi ni diasaskan oleh Grandmaster Hajar Muhyiddin pada sekitar tahun awal 2000. Ialah satu senjata ciptaan anak Melayu untuk orang Melayu. Okey, ciri-ciri senjata Kapi. Untuk senjata Kapi ni, panjang dia lebih kurang 19 ke 21 inci. Namun dia bergantung pada panjang lengan seseorang. Dia haruslah sama panjang sampai ke siku. Tapi secara umumnya dia 19 inci, yang bermaksud 19 huruf dari Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini adalah satu contoh kayu Kapi yang diberi nama Kapi Sri Tanjung, Kapi rasmi 997. Okey, ia berukuran 19 inci bersesuai dengan lengan saya daripada hujung sampai ke siku. Baik, kayu Kapi ni akan ditebuk 5 inci dari hulu yang bermaksud rukun Islam, dan juga dipasangkan 2 tali, diikatkan 2 tali yang bermaksud berpeganglah kamu kepada tali Allah. Ini kayu Kapi ni dia ada banyak jenis. Ada yang berukir, ada yang tak berukir, ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk. Selagi mana dia lengkap antonomi untuk senjata Kapi itu dan sesuai untuk dibuat tempur, ia boleh dianggap sebagai kayu Kapi. Okey, permainan senjata Kapi. Senjata Kapi ni adalah satu extension daripada tangan. So, bila masuk extension pada tangan tu, bila kita gunakan teknik dalam senjata Kapi, dan teknik yang sama juga kita boleh guna bila kita buang senjata Kapi. Makna kata, teknik yang sama kita gunakan untuk mengambil serangan musuh menggunakan senjata Kapi, macam tu juga kita boleh ambil menggunakan tangan kosong. Macam mana kita keluarkan layang Kapi tadi, macam tu juga kita boleh ambilkan dengan tangan kosong. Jadi Kapi ni bukan hanya sekadar permainan senjata. Kalau kita buang senjata Kapi, kita guna tangan kosong, teknik yang sama kita boleh gunakan untuk main untuk mempertahankan diri maksudnya. Dalam senjata Kapi ni juga, dia bukan sahaja kayu dan tepi. Dia ada falsafah senjata lain. Contohnya dia ada keris, cara bermain keris, cara bermain kerambit, pisau, parang, tombak, tongkat, dan juga senjata Melayu yang sulit yang lain. Senjata Kapi ada falsafah tu. Dia dari gabungan daripada banyak senjata Melayu. So digabungkan semua dan terhasillah Kapi. Sebab tu dalam senjata Kapi, kita bukan guna di bahagian depan ni saja, tapi bahagian hulu pun kita guna, bahagian pertengahan pun kita guna, dan juga tali. Tali ni pun kita guna sebagai untuk mempertahankan diri. Baik, bagi siapa yang berminat untuk belajar ataupun mengajar senjata Kapi, kami di Rumpun Kapi, kami mengalu-alukan sesiapa saja yang nak belajar dan nak mengajar senjata Kapi ni. So bagi yang nak mengajar, boleh kontak nombor yang di bawah. So kita akan ada tim kita yang akan turun untuk beri asas dua asas Kapi, iaitu 5 layangan dan asas elakan tanpa layangan. Dan kemudian individu tersebut boleh mengajar Kapi dengan cara beliau, dengan permainan beliau. Okey, bagi yang nak belajar Kapi secara tersusun pun boleh hubungi nombor di bawah, dan kita akan assign setiap individu tu tenaga pengajar untuk belajar ataupun mengajarkan Kapi tersebut.